Salam sejahtera dan selamat pagi diucapkan kepada Profesor Mas serta rakan-rakan sekalian. Nama saya ialah Puan Ribati, anak perempuan Berjaya. Saya merupakan siswaza dari Universiti Pendidikan Sultan Idris. Saya membuat pengajian saya dalam bidang bimbingan dan kaunseling. Tajuk pembentangan saya pada hari ini ialah ujian daya tahan remaja. Ujian daya tahan remaja UDTR adalah untuk mengukur subskala 7 daya tahan diri sendiri seperti celik akal, sifat berdikari, corak perhubungan, inisiatif diri, kreatif dan humor, moral dan ketabahan diri. Ujian daya tahan remaja adalah ujian yang dirancang untuk mengukur kapasiti daya tahan fizikal seseorang, terutama bagi kalangan remaja. Ujian daya tahan remaja ini telah dibina oleh Besko dan Harris pada tahun 1994 berdasarkan kepada definisi Olin dan Olin 1993. Tujuan ujian daya tahan ini adalah untuk mengukur subskala 7 daya tahan diri seperti celik akal, sifat berdikari, corak perhubungan, inisiatif diri, kreativiti dan humor serta moral dan ketabahan diri. Terdapat 5 jenis skala iaitu sangat setuju, setuju, tidak pasti, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Bagi item-item negatif, skor 1 diberikan kepada jawapan sangat setuju dan seterusnya 5 kepada sangat tidak setuju. Terdapat 67 soalan dan jangka masa yang ditujukan adalah 10 hingga 15 minit sahaja. Sasaran responden adalah remaja atau murid yang berumur dari 13 hingga 17 tahun. Cara mengira skor adalah bagi ketujuh-tujuh soalan tersebut, bilangan item dia terdiri daripada bagi celik akal 7 soalan daripada soalan 1 hingga 7. Bagi sifat berdikari pula 8 hingga 16. Corak perhubungan pula 17 hingga 26. Inisiatif diri pula 27 hingga 36. Kreativiti dan humor 37 hingga 36, moral 47 hingga 58, ketabahan diri adalah 59 hingga 67. Bagi soalan item positif, nombor soalan telah tertera di slide yang ditujukan. Cara mengira skor adalah markah yang diperolehi iaitu 202 hingga 335 dikategorikan sebagai tahap tinggi, manakala 67 hingga 201 adalah kategori rendah. Interpretasi skor adalah melalui soal selidik ujian daya tahan remaja, markah yang diperolehi adalah 67. Dalam soal selidik tersebut, ia menunjukkan tahap daya tahan psikologi remaja yang sedang moderate bergantung kepada julat skor yang digunakan dalam soal selidik tersebut. Namun, untuk memberikan interpretasi yang lebih tepat, kita perlu tahu julat penuh markah, contohnya 0 hingga 100 atau 20 hingga 100. Kategori skor yang ditetapkan contoh adalah rendah, sederhana dan tinggi. Tapi secara umum, berikut ialah tafsiran kasar berdasarkan markah yang diperolehi iaitu 67 markah. Interpretasi umum dalam ujian daya tahan remaja adalah sederhana ataupun baik. Remaja dengan markah ini menunjukkan bahawa dia mempunyai kemampuan yang agak baik untuk mengatasi tekanan, cabaran dan kegagalan, tetapi masih mungkin mudah terkesan oleh tekanan yang besar atau berpanjangan. Sekian, terima kasih.